dan insyaAllah akan kita dengarkan tadi sebenarnya ceramah dia evolve menjadi forum kelas pada malam ini yang bertajuk, sebenarnya dua tajuk, tapi kita insyaAllah kita gabungkanlah dua tajuk itu menjadi dari wahyu kepada amal dan amal diamalkan, amal dilaksanakan pada zaman moden ini. Macam mana kita nak memahami wahyu itu, kemudian macam mana kita amalkan wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana kita nak apply that ilmu dan amal itu pada zaman moden ini. Jadi tanpa saya melengahkan waktu, saya menjemput kedua ustaz itu, Ustaz Jazair dan Ustaz Aziz ke Masya-Allah. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ustaz. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, malam yang ke-17 Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, menerima ibadah puasa kita selama 16 hari, 17 masuk 17. dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima baki Ramadan kita yang insya-Allah dalam 14 hari lagi insya-Allah. Jadi Ustaz, kebetulan malam ini malam 12, kalau kita tahu dekat masjid-masjid di luar sana kan banyak memperingati Nuzul Quran. Nuzulul Quran, dan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada begitu pendapat bila wahyu diturunkan, tapi pada malam ini hampir satu dunia kira memperingati waktu turunnya Al-Quran. Dan bagaimana cahaya wahyu itu kan? Wahyu itu dapat diamalkan, wahyu kepada amal. Macam mana kita nak memahami ilmu Al-Quran itu supaya kita dapat mengamalkannya. Jadi tanpa kita mengingatkan, saya persilakan Ustaz Jazair untuk membentangkan Ustaz. Silakan. Hayakallah. Tes. Okey. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani fillah wa akhawat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'da. Yang amat saya hormati Ustaz pengacara majlis sekaligus Ustaz Khairul Abdullah, masya-Allah, merangkap moderator dan penggulung sekali lah tu, insya-Allah. Dan amat saya hormati, amat saya kasihi dunia akhirat insya-Allah. Amin. Insya-Allah. Akhuna fillah Ustaz Dr. Abdul Aziz Muhammad, sejak daripada 1980 Ustaz 1980. Masya-Allah, kita bersama-sama beliau Berangkat menuju ke Riyadh, sementara saya menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Kami belajar bersama, alhamdulillah. Tak tahulah rahmat Allah Subhanallah, macam mana pun boleh bertemu dengan Ustaz Abdul Aziz. Saya bertahun tak jumpa beliau. Masya-Allah. Alhamdulillah. Merujuk kepada apa yang disentuh oleh moderator kita Ustaz Amirul, Ustaz Khairul. Ustaz Khairul.
berhubung dengan bagaimana wahyu Allah Subhanahu wa taala kemudiannya diamalkan. Ikhwani wa akhwati fillah, sebagaimana yang sama-sama kita maklum, agama Islam kita adalah agama yang bukan hanya teori saja. Ia adalah agama yang paksinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ingin dibuktikan perlu dilaksanakan dalam bentuk amal. Kalau kita ambil contoh sajalah sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa daripada selama 13 tahun dari Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu satu demi satu ayat-ayat dan surah-surah Makkiyah. Ianya menjadi paksi untuk keyakinan baginda dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Namun dalam pada itu kita dapati bahawa terselit di sana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi dan para sahabat mengamalkannya. Kalau kita memetik daripada antara ayat-ayat yang dibaca oleh imam kita dalam solat tarawih tadi, iaitu ayat-ayat yang berhubung tentang puasa. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana puasa ini pernah diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu. Moga-moga kamu bertakwa. Ayat ini jamaah yang dirahmati Allah, turunnya bila? Turunnya dalam bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Penghujung Sya'ban berlalu, tibalah Ramadan. Dan bila tiba Ramadan, mulalah umat Islam berpuasa. Jelas menunjukkan sebagai contoh bahawa ayat-ayat firman-firman Allah, perintah Allah ini turun dalam bulan Sya'ban. Bulan berikutnya Ramadan mula berpuasa. Di sini salah satu di antara sekian banyak contoh bahawa menunjukkan bahawa firman Allah Subhanahu wa taala tidak terhenti dalam bentuk hanya perintah saja, hanya firman Allah sahaja, tetapi ianya diamalkan kemudian. Sebab untuk itulah Allah Subhanahu wa taala firmankan. Kalau hanya setakat firman-firman Allah berkaitan dengan perkara-perkara iman, perkara-perkara dalaman yang dihayatinya, dan insya-Allah mungkin sebentar lagi Ustaz Dr. Abdul Aziz akan mencerahkan lagi insya-Allah. Namun kita dapati bahawa ianya tetap perlu diamalkan. Dalam pengamalan ini, ikhwah fillah, kita sedia maklum ayat-ayat Makkiyah yang turun boleh dikatakan hanya berkaitan dalam soal hukum hakam. Dia hanya berkaitan dengan isu ataupun persoalan perintah solat. Lain daripada itu, menurut jumhur, ia adalah termasuk zakat dan sebagainya, bermula dalam era setelah Nabi SAW berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Bermakna memantapkan iman itu adalah merupakan prinsip dan dasar yang pertama. Baru kemudian ianya dilaksanakan, ianya diamalkan. Sebagai memberikan suatu pengajaran kepada kita
dalam sesuatu pengamalan itu sendiri yang kita ingin amalkan, ia diamalkan Itu ada ya. secara bertahap. Ia diamalkan secara berperingkat. Ia diamalkan berdasarkan mana yang perlu diprioritikan, yang perlu diutamakan. Ikhwani fillah dan juga akhwat yang amat dihormati sekalian. Ini dasarnya. Kalau kita balik kepada sejarah di mana orang-orang musyrikin Makkah sejak daripada sebelum kelahiran Nabi SAW sendiri, mereka adalah orang-orang yang menguruskan Makkah, mentadbir dan mengimarahkan Masjidil Haram dengan begitu baik sekali. Jemaah haji yang datang setiap tahun, kalau tiba musim sejuk, mereka sediakan selimut. Bila jemaah haji datang, mereka sediakan makanan, takut ada yang kelaparan. Mereka sediakan minuman. Lebih-lebih lagi bila tiba musim panas, jangan ada sampai yang kehausan. Namun amalan mereka itu bila mana tidak berteraskan kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai yang terpuji. Aja'altum siqayatal hajj, apakah kamu menjadikan memberi minum kepada orang-orang yang datang menunaikan haji, wa imaratal masjid, dan juga mengimarahkan masjid itu, sama seperti orang yang kaman amana billah, sama seperti orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir, dan juga hari akhirat, dan seterusnya. Jadi bermakna, poin saya di sini adalah dalam nak mengamalkan sesuatu, ia perlu kita timbang terima di mana perlu diutamakan. Dan ini merupakan sifat semula jadi kita pun. Kita ambil contoh. Maaf kalau contoh ni merupakan siaran ulangan Ustaz. Contoh biasa kita bawa ke mana pun. Kita pulang dari kerja, petang, nak masuk maghrib, masih ada lagi lah sekitar 20 minit gitu sebelum maghrib, belum salat asar. Dalam waktu yang sama kita penat. Dalam waktu yang sama perut betul punya lapar. So ini tiga kan. Perut lapar, Penat. badan penat, dan belum solat. Agak-agak mana yang kita nak dulu? Kalau sekiranya kita merasakan kalau aku tak makan, aku berdiri solat, aku tumbang, makan dulu. Contoh aja. Kalau rasa-rasanya tak boleh lah, aku nak kena duduk berehat dulu, dia berehat dulu. Ini adalah Hak badan. semula jadi kita dalam nak apa kata orang tu, prioritikan, mengutamakan mana langkah dan tindakan yang perlu kita buat lebih utama. Mungkin orang yang berbekalkan takwa, iman yang kuat, dia boleh ketepikan penatnya, dia boleh tolak lapar dia solat dulu. Bila dah solat, dah settle lah, dia rasa lapar,
untuk dia makan dengan tenang, ataupun sambil makan tu dia duduk berehat dan sebagainya. Namun langkah-langkah ini kembali kepada di mana keperluan kita. Jadi ikhwah, dalam mengamalkan sesuatu yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perlu timbang terima di mana yang perlu kita utamakan. Dan di sinilah mungkin cabaran-cabaran yang akan ditempuhi. Macam nak pulang Ustaz Aziz saja cakap. Tapi itulah dia poin dia. Bermakna amal tetap amal sebagai membuktikan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam nak mengamalkannya itu mungkin ada peringkat-peringkat, ada tahap-tahap yang mana kita perlu timbang terima mana satu yang perlu kita utamakan lebih dulu, kemudian yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya. Inilah ikhwah. Kesimpulannya adalah amal menunjukkan bukti iman kita kepada Allah. Wahyu yang diturunkan tidak hanya terhenti setakat wahyu yang tersirat dan yang tersurat, tetapi dalam pada itu ianya juga merupakan sesuatu yang perlu dihidupkan, diamalkan. Dan dalam pengamalan itu sendiri ia perlu dilihat, ditimbang terima mana satu yang perlu kita utamakan, kita jadikan dia sebagai first priority dan seterusnya. InsyaAllah. Samalah halnya kalau tabung dah kat depan kita, ini termasuk peluang lah. Bagaimana kita perlu nak tolak itu tabung ataupun kita nak isikan dulu dan sebagainya. InsyaAllah. Jadi anda rasa ini saja Ustaz, lebih kurang. InsyaAllah yang kemudian seterusnya itu akan disambunglah oleh Ustaz Dr. Abdul Aziz kita, insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau tamu dah bergerak tu, Jalan kalau lampau ke penat ke, masa dulu kan? Kita masuk dulu ke, atau kita rehat dulu ke? Lalukan ni. Kita makan dulu ke, macam mana ke? Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, satu perluan yang sangat menusuk di hati, di mana wahyu Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekadar didengarkan, dibacakan, tetapi ia perlu diamalkan. Begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat, di mana setiap wahyu yang diturunkan kepada mereka pasti mengamalkan apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma yang Allah Subhanahu wa taala, kita dah tahu bagaimana sikap para sahabat 1447 Hijrah yang lalu, di mana mereka mengamalkan setiap yang diwahyukan. Jadi Ustaz Aziz, bagaimana pula untuk kita di zaman moden ini menjadi Muslim yang berwibawa, khususnya dalam masyarakat kita kat Singapura? Tafadhal Ustaz. Jazak khair kepada Ustaz Khairuddin Al-Fadhil, sahabat lama, Ustaz Jazair Jumat. Kadang-kadang nama singkatan dia JJ, Ustaz JJ. Begitu juga yang saya muliakan pimpinan barisan Persatuan Muhammadiyah, sahabat-sahabat kami, ikhwah dan akhwat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, qadarullah ma syaa fa'al. Saya sama sekali tak terfikir yang mana saya punya ceramah atau tazkirah tu minggu depan. Jadi memang Allah dah takdirkan nak jumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Jazair Jumat. Alhamdulillah, sahabat lama 1980 ni. Maka itulah yang mana kita lihat bagaimana iman amal dalam dan mengamalkannya, bagaimana menghadapi cabaran tadi. Ikhwan dan akhwat Islam, yang mana kita lihat tidak boleh tidak dalam kehidupan kita ini kita akan menghadapi cabaran. Sama ada cabaran dengan kehidupan beragama ataupun cabaran kehidupan yang dipengaruhi oleh perkembangan dunia
ataupun the clash of civilization, pertembungan tamadun, serta gaya hidup. Jadi itulah yang mana kalau berkaitan dengan khutbah saya pada minggu lalu, berkaitan dengan fiqh aulawiyat. Saya disentuh dengan fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, dan fiqh muwazanah, fiqh pertimbangan. Macam mana tadi nak timbang, nak solat dulu ke, nak makan dulu ke, nak berehat dulu. Itu penting. Ala kulli hal, cabaran tak dapat dinafikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membekalkan rasulnya dan para sahabat pada pembinaan rijal. Pembinaan awal rijal itu apabila turunnya surah Al-Muzammil dan Al-Mudaththir. Dia ada 6 poin. Dua-dua surah itu ada 6 asas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila. Jadi kalau kita lihat ikhwan dan akhwat, pembinaan awal itu sudah merupakan pembinaan persiapan dalam menghadapi cabaran tadi. Kerana ayat yang ke-9, yang ke-10 mengatakan wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Itu cabaran. Tapi sebelum menghadapi cabaran tu perlu ada pembinaan awal. Pembinaan awal tu ada 6. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam supaya mempunyai persiapan kerohanian yang kuat tadi. Pertama sekali persiapan qiyamul lail. Qumil laila illa qalila wa rattilil qur'ana tartila. At the same time, maknanya apabila kamu bangun di waktu malam, dalam masa yang sama wa rattilil qur'ana tartila. Mana tidak akan ada ertinya qiyamul lail kalau tidak ada tilawatul Quran. Dan tilawatul Quran itu tidak akan ada kesannya melainkan dalam qiyamul lail. Jadi persiapan asas yang pertama qiyamul lail, yang kedua tilawah Quran. Dan Allah menekankan inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya bangkit di waktu malam itu adalah lebih jitu, asyaddu, kesannya pada jiwa dan hati. Kemudian kalau malam itu qiyamul lail tilawah Quran, siangnya apa? Allah mengatakan wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi dalam kamu berenang-renang di siang hari itu menghadapi macam-macam cabaran. Kan kita di siang hari itu berenang-renang seolah-olah Allah menggambarkan seolah-olah kita ni berenang-renang di siang hari. Malam qiyamul lail. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Jadi dalam kita nak menghadapi siang hari, menghadapi kehidupan itu perlulah dibekalkan dengan zikrullah. Wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, dan melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh, tumpuan hati tadi. Kemudian itu barulah Allah mengatakan bertawakal kepada Allah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Maknanya bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah yang bulat. Maknanya penyerahan yang menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam nak menghadapi cabaran kehidupan tadi. Jadi yang keempat tadi apa? Tawakal yang bulat. Dan yang kelima tadi adalah wasbir ala ma yaqulun. Dalam kita nak mengamalkan pelaksanaan Al-Quran tadi, bagaimana Ustaz Jazair sebut tadi, sudah pasti kita akan menghadapi cabaran. Menghadapi apa? Cabaran. Di dalam kita berhadapan dengan cabaran, apa yang nak dilakukan? Wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap kerena-kerena manusia,
sama ada anak kita, isteri kita, kawan kita di tempat kerja dan sebagainya. Kita perlu kepada tawakal dan sabar tadi. Itu bekalan dalam menghadapi kehidupan. Lebih-lebih lagi yang mana apabila kita nak melaksanakan kebenaran ataupun Al-Quran. Disebab tu tajuk yang diberikan kepada saya tadi oleh Ustaz Taufik, dia tidak ada, bagaimana nak menjadi Muslim yang berwibawa dengan kepimpinan, tanggungjawab, kemampuan menyesuaikan dalam menghadapi perubahan zaman tadi. Tentunya berbeza. Zaman 30 tahun, 40 tahun, berbeza dulu. Zaman kita tahun 80-an dengan sekarang ni tahun 2026 sangat berbeza. Tapi kita harus menyesuaikan diri. Harus menyesuaikan diri. Ada seorang sahabat yang bernama Fudaid. Dia berkata, Fudaid ni, dia datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, ada orang mengajukan soalan kepada aku bahawa kalau aku tak berhijrah, berarti iman aku tidak sempurna. Maka Nabi SAW mengatakan, ya Fudaid, aqimis salah wa atiz zakah wahjuris su wa askin min ardi qaumika haitsu syi'ta. Kamu kena duduk menetap, jangan hijrah. Walaupun Mekah ini macam-macam cabaran, walaupun kamu minoriti, tapi kamu duduklah. Dikatakan dalam kamu duduk di sini, kamu dirikan solat. Dalam nak menghadapi cabaran ni perlu ada kekuatan. Wasta'inu bisabri wassalah, dan keluarkan zakat. Wahjuris su, dan meninggal, memalingkan diri daripada berbagai-bagai keburukan. Wa askin ardi qaumika, kamu duduklah di tanah bumi kaummu sebagaimana yang kamu kehendaki tadi. Jadi itulah yang mana kita lihat bagaimana Allah memberikan pembinaan awal kepada rijal-rijal yang nak menghadapi cabaran masa hadapan dalam menegakkan ad-din tadi. Adalah dengan apa tadi? Yang pertama adalah qiyamul lail pertama, yang kedua warattilil Quran, dan yang ketiga zikrullah wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, zikrullah dan tumpuan kepada ibadah. Yang keempat adalah tawakal, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa, dan yang kelima adalah wasbir ala ma yaqulun. Yang keenam wahjurhum hajran jamila tadi. Kalau menghadapi keadaan manusia yang berbagai-bagai macam karena ini, kamu berpalinglah. Jangan cari pasal, jangan cari gaduh lah. Sebaik-baiknya kamu berpaling dari mereka dengan cara yang baik. Berpaling dari mereka dengan cara yang baik dan hormat. Jadi itulah pesanan-pesanan Allah kepada para nabi dan para sahabat. Wallahu a'lam bissawab. Nak buka, nak minta Ustaz Jazai rumuskan 5 minit, nak rumuskan 5 minit. Alhamdulillah, ada beberapa poin yang boleh kita dapat ambil daripada pembukaan daripada Fadil Ustaz tadi. Yang paling tertarik iaitu manfaat daripada surah Al-Muzammil, di mana kita diperintahkan untuk bangun malam dan menunaikan qiyamul lail. Very interesting bila selalunya kalau kita dengar perkataan qiyamul lail tu kita solat je. Betul tak? Kita solat 2 rakaat, kemudian kita akhiri dengan witir. Tetapi satu perkara yang jarang ditekankan iaitu membaca Al-Quran. Membaca bukan sekadar membaca,
tetapi menghayati apa yang dibacakan itu. Kerana dengan itulah kita dapat fokus dengan tujuan utama kita dekat dunia ni lah, untuk mencapai tujuan yang lebih kekal abadi, iaitu di akhirat. Secara peribadi memang Ustaz, memang kalau kita buat qiyamul lail itu, kita punya mind tu lebih fokus, tak lari. Walaupun kita penat, tetapi kita punya fokus tu memang betul-betul, okay, this is apa yang kita nak akan buat. Kita nak cari rezeki untuk keluarga dan anak-anak, kemudian kita nak beribadah. InsyaAllah dengan qiyamul lail itu dia akan lebih terarah. Kita tak sekadar buat je lah, tapi dia lebih memberikan tenaga spiritual di dalam hati kita. Jadi jemaah yang dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, round kedua sekaligus rumusan pada malam ini, pertama daripada Ustaz Jazair dan kemudian langsung pada Ustaz Aziz, dan insyaAllah setelah itu kita tutuplah. Dan nak dekat 10.30 kan. Malam ni kita nak qiyam mulai lagi kan. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Betul. Terima kasih Zahrul. Ustaz Aziz. Ayatullah. Masya Allah. Sebagai rumusan, bila kita perhatikan bahawa kitab suci Al-Quran, macam contoh-contoh yang diberikan oleh Ustaz Dr. Abdul Aziz sebentar tadi, ia mengandungi penuh tips, pedoman, panduan yang dapat kita amalkan. Memang kita sedar, memang kita yakin bahawa nak membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan kita beramal. Dan dalam beramal itu kita perlukan pedoman daripada Allah. Sebab kita tak tahu, takut-takut yang kita buat itu kita sangka betul, tapi bab firman Allah, orang-orang yang disebut di penghujung surah Al-Kahfi, bil akhsarina a'mala, orang-orang yang rugi amalnya. Dia bukan tak buat, dia buat, tapi sayang, yang dia buat itu mungkin dia bertujuan untuk membina, tetapi sebaliknya ia meruntuhkan. Maka itu ia perlukan kepada pedoman daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mengukuhkan iman, mengamalkan apa yang kita imani, yang kita yakini, ia adalah merupakan satu tuntutan. Tapi dalam pada itu, kalau kita perhatikan, ianya perlu kepada apa yang dikatakan pedoman daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kesimpulan dan rumusan yang ingin saya sampaikan adalah, marilah kita hidupkan Al-Quran dalam jiwa kita. Kita hidupkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan kitab-kitab suci yang Allah turunkan, Taurat, Zabur dan juga Injil, telah dimodifai, telah diubah semua. Telah boleh dikatakan kita pun tak tahu betul ataupun tidak. Tetapi hikmah di balik Allah menjaga kitab suci Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga keasliannya. Al-Quran masih terjamin keasliannya. Maka itu menghidupkan bacaan Al-Quran, menghidupkan apa yang tertera dalam Al-Quran dalam kehidupan kita, keluarga kita dan seterusnya, ia adalah merupakan satu tuntutan yang amat diperlukan. Lagi-lagi dalam kehidupan yang penuh dengan pergolakan kehidupan yang sekarang ini. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang kita sangka apa yang kita ada itu adalah yang terkini. Rupanya bukan terkini, kita dah tertinggal. Sebab yang terkini ini pada jangkaan kita, ia lebih daripada itu. Jadi kesimpulannya adalah, marilah kita sama-sama menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dan panduan kehidupan kita.
untuk seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khair. Baik. Terus. Jazakumullah khair. Saya mengambil masa 5 minit untuk merumuskan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam kita nak menghadapi cabaran kehidupan ataupun apa sahaja cabaran, seorang ayah, seorang suami, seorang isteri, seorang pelajar, seorang ketua, seorang pemimpin dan sebagainya. Hadis riwayat oleh Abu Yahya Syuhaib, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakar fakana dhalika fakana khairul lahu wa in asabahu dharra sabar fakana khairul lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguh ajaib seorang mukmin itu, kerana semua urusannya baik. Inna amrahu kulluhu lahu khair. Di dalam apa keadaan pun baik. Di mana pun, apa pun keadaan baik. Kalau sekiranya dia mendapat sesuatu urusan nikmat yang baik, dia apa? Syakar, dia bersyukur, alhamdulillah. Bagaimana dia bersyukur? Dengan mendirikan solat dan mengeluarkan zakat tadi. Wa in asabahu darra, tetapi kalau dia ditimpa sesuatu musibah, keburukan, ditimpa satu musibah, keburukan, sabar, dia bersabar. Inilah cabaran juga. Tadi ayat tadi pun wasbir ala ma yaqulun, dan ini pun sabar tadi. Namun sabar ini bukanlah perkara yang mudah, melainkan orang yang betul-betul berdepan dengan cabaran ini tadi, fakana khairullah. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita akan menjadi mukmin walau macam mana keadaan, sungguh ajaib. Kata Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sifat ini melainkan illa lil mukmin, kecuali pada orang mukmin tadi. Jadi itulah cabaran-cabaran yang kita akan hadapi ni selepas ni, yang kita nak hadapi ni selepas Ramadan. 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, seterusnya, bukan sekarang. Itulah bagaimana kita mempraktikkan Al-Quran yang kita dengar daripada belakang imam tadi. Saya kalau di Gufran, kalau sudah 17 malam, semalamnya surah Al-Anbiya. Malam ni akan habis surah Al-Anbiya. Terus. Jadi itulah yang mana mudah-mudahan insya-Allah bagaimana kita nak menterjemahkan Al-Quran di dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim, sebagai mukmin, dan sebagai seorang da'i yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah dari penghujung forum pada malam ini, malam ke-13 Ramadan. Boleh kita simpulkan bahawa pada malam ini, marilah sama-sama kita menghayati cahaya wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dibacakan kepada para sahabat, kemudian dimushafkan dalam satu mushaf yang kita pegang sekarang ini. Dan pastikanlah apa yang kita baca itu kita menghayati, betul-betul menghayati, kemudian diamalkan apa yang tertera di dalam Al-Quran. Dan pastinya untuk mengamalkan apa sahaja yang ada di dalam Al-Quran itu memerlukan kesabaran yang sangat besar. Lebih-lebih lagi di dalam situasi atau suasana yang sangat mencabar. Sebagai seorang pelajar pastinya ada cabarannya, kan? Seorang yang baru menikah pun pasti ada cabarannya juga. Seorang pemimpin ada cabarannya. Seorang ketua keluarga pun ada cabarannya. Termasuk juga asatizah, ada cabarannya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu solusi yang sangat besar dalam Al-Quran itu sendiri, iaitu terdapat dalam surah Al-Muzammil dan juga surah Al-Mudaththir. Bangun malam, solat, qiyamul lail dan baca Al-Quran, dihayati, difahami
dan yang juga penting adalah diamalkan. Jadi pada masa kesempatan yang hari ini, insya-Allah pada malam 10 malam terakhir, Persatuan Muhammadiyah akan membuka slot, membuka ruang untuk sesiapa jemaah yang ingin qiyamul lail di sini. InsyaAllah kita akan sama-sama solat, kemudian baca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang kita baca, insyaAllah. Jadi Jabatan Dakwah rasanya kita telah sebarkan mesej untuk daftar. Kenapa kita minta untuk daftar? Supaya kita nak tahulah berapa ramai yang akan datang untuk kita siapkan sahur. Kemudian setelah sahur kita ada tazkirah lah setelah solat subuh. Akhir sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Jazair dan juga Ustaz Aziz kerana sudi bersama kita pada malam ini. Ada surprise sebenarnya ceramah, tapi alhamdulillah kalau kita buka dua ustaz, kita panggil Ustaz Kotai insya-Allah bersama kita pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita semua, dan mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada kedua-dua ustaz kita dapat memberi pencerahan bagi kita semua, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah. Allah yarda anda. Kau ni betul-betul canggih ni.